warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Emiliana binti Zulkifli. Saya dari unit Bahasa Melayu 1. Hari ini saya akan membentangkan lagu Chan Mali Chan, iaitu lagu kanak-kanak. Dan lagu ini terdapat 48 bar kerana ada yang berulang. Seterusnya tempo bagi lagu ini adalah sederhana. Key bagi lagu ni pula adalah C major. C major. Instrumen yang dimainkan dalam lagu ni adalah piano. Seterusnya bentuk lagu ni adalah bentuk AB. Cuba sikit sejarah lagu ni. Sejarah lagu ni dia berasal daripada Malaysia. Dan lagu ni terkenal di Malaysia dan Singapura. Masa dulu-dulu orang Melayu dan orang Cina ni berkawan. Jadi kalau nak nyanyi, dia orang tu panggil Chan, Mari Chan. Tapi bila Cina sebut, dia jadi Chan Mali Chan. Ini berdasarkan beberapa pendapat. Siapa dia pendapat tu? Siapa dia pendapat tu? Siapa punya? Dalam Google. Okay. Baiklah, seterusnya teknik memimpin. Gerak isyarat asas memimpin. Lagu ini digunakan untuk memperkenalkan empat-empat yang ringkas. Saya menggunakan tangan kanan dengan menggunakan button untuk menunjukkan pergerakan ke bawah beat 1, ke kiri beat 2, ke kanan beat 3 dan ke atas beat 4 bagi kondak melodi. Manakala bagi vokal, saya menggunakan tangan kiri untuk memimpin. Bagi persediaan lagu ni, sebelum lagu dimulakan, saya memberi syarat persediaan seperti itu dengan mengangkat tangan. Seterusnya untuk kemasukan, saya akan bagi cue seperti menarik nafas sikit. Seterusnya bagi cut off, penamat, saya akan memberi syarat dan saya terus cut off. Dalam lagu ni ada suara solo dan suara ramai. Jadi bila suara solo, saya akan bagi cue kepada solo untuk main. Bila ramai, saya akan bagi cue kepada ramai. 1, 2, 3. Chan Mali Chan.